Masih kami sampai di Kampung Bes. Kampung Bes ni berdekatan dengan Taman Tasik Taipei. Ya. Ni ada orang. Ni ada makanan ni. Berapa orang? 4 orang. 4 orang. Oh, Iman ambil 4. Air dekat nak. Ya, terima kasih. Ni kampung apa ni? Ni kampung apa? Ni kampung apa? Ha? Dah beli. Kampung Bes. Ni rumah yang
bagi makan. Berapa orang? 4 orang. Kami di kawasan Kampung Birch, Taiping, area dekat dengan Taman Tasik. Jadi kami buat serving malam ni untuk bagi makanan. InsyaAllah kat semua penduduk Kampung Birch. Dah keluar. Berapa orang ni? 2 orang. Bagi 2 lah kot. Bagi 2 lagi. Bagi 2. Air? Ada air tak ada?
Ya ke? Kalau kasih turun makan. Oh, tak apa. Ini bukan, ini mau gambar. Itu kita lampu bagi cahaya. Nampak? Macam ni. Sama buka. Boleh? Tapi sama buka pula. Okey. Alright. Salam. Bulan dah. Nama apa tadi? Abdullah Yusof. Ni duduk sini. Cukup tak? Satu cukup. Oh ni belakang ni nampak. Nampak kan? Oh ni. Sampai jarum apa? Jarum. Tak cukup baik. Saya nak pergi kerja. Dah habis kerja. Kerja dengan trainer. Kat mana accident? Jam berapa? Kat mana? Kat Ipoh, Jalan Ipoh. Oh, isap rokok ni. Isap rokok. Rajin. Macam kan? Lepas tu kenapa tak ni dia halau? Keluar terus ke macam mana? Keluar dan minta tukar kerja. Dia keluar Boleh bantuan. Boleh bantuan. Dapat? Nanti boleh main saya. Oh, ya ke? Boleh ambil lah. Kita pengok apa yang kita. Oh ya. Bila dia panggil? Nanti tukar. Ya ke? Boleh bantuan. Nanti jaga TMI. Ni berapa hari dah ada sini? 6 bulan lah. Sini, dekat sini? Ya. Kawasan ni? Ya. Makan ni. Nasi bujang. Dia pergi makan lah dalam dah. Ni ada satu okey lah. Ya. Cukup. Masih lagi lah. Salam tu lah. Nanti je ya. Okey. Baju ada baju? Baju tak ada. Seluar kita ada. Nanti kalau kami datang balik kami bagi ya. InsyaAllah. Ya. Baik. Boleh. Okey, masih je ya. Okey. Assalamualaikum. Salam. Okey. Okey. Ya. Baik. Masih je ya. Assalamualaikum. Ya, baik. Dia jiwa ni, Indra ni kan. Oh, tadi dah. Nak bagi makan. Boleh. Ada. Kira. Ada rezeki orang bagi. Kami menerima. Alah tu lah kan rezeki. Dah pusing dah tadi. Ya. Yang belah ujung sana kenal? Apa? Siapa yang duduk? Macam Cina tapi Melayu kan? Ujung. Tak pakai. Baju putih. Dia duduk ujung lah tu. Apa dia buat tau? Yang lain tu. Dah ujung sana. Dekat belah sana. Ni ada. Cukup satu je. Nak tambah Ada ayat. kawan tu kan. Bagi seorang lagi. Dia dah. Satu lagi. 60 lebih apa? Tu yang dia tak semua kita dah lewat. Saya pun dah lebih pun apa lepas kita. Habis hari ni duduk sikit kan. Dah lelak habis. Kawan tanya, weh tak semua pergi makan ke apa? Tu yang main tu. Dah saya pun pergi kan. Dah ini abang lagi. Tanya. Sewa tu. Mari satu lagi. Dia pun dah 60 lebih saya pakai Oh ni bengkok ni. Lama dah. Apa mana? Lama dah kecil. Polio ni dari umur setahun. Betul. Benar demam panas tarik. Nak panggil apa? Panggil pakcik ya, panggil pakcik. Pakcik mana? Zali. Pakcik Zali. Pakcik Zali. Bang, makasih bang. Orang sikit bang ya. Terima kasih. Terima kasih bang. Dia pakcik abang ni dari mai lah. Alah, kami lah, tim-tim kami lah ni. Ya. Betul yang pakai kursi roda. Zut. Kan, kursi roda. Ya, muda